Di sinilah Soho, Manhattan, New York, sebuah daerah yang gilang gemilang, di tempat di mana ramai orang berkumpul untuk mengejar impian, seorang wanita Slovakia hidup dalam persembunyian. Di tangannya, sentiasa ada sebuah beg lama yang dibawanya dari kampung halaman 3 tahun lalu. Kulitnya sudah usang dan sudut-sudutnya sudah terkoyak hingga menampakkan isinya. Visa B2 miliknya sudah lama tamat tempoh. Statusnya kini adalah seorang pendatang tanpa dokumen, atau lebih tepat lagi, seorang pendatang tanpa izin. Kisah hari ini adalah tentang seorang wanita muda bernama Nina yang datang ke Amerika dengan impian besar di dada, tetapi tanpa disedari terpaksa mengharungi hari demi hari dalam ketakutan akan pengusiran. Dia menyara hidup dengan bekerja sebagai model sambilan dengan bayaran tunai. Suatu hari, di sebatang jalan di Soho, dia bertemu dengan seorang juru gambar dari Malaysia. Pertemuan itu mengubah seluruh hidupnya. Ketika terpaksa bersembunyi di belakang sebuah trak kargo di tengah-tengah serbuan oleh pegawai imigresen, dalam detik-detik cemas yang membuatkan jantungnya seakan pecah, satu-satunya orang yang terlintas di fikirannya ialah lelaki Malaysia itu. Apakah yang telah berlaku antara mereka berdua? Apakah sebab mengejutkan di sebalik tindakan lelaki Malaysia itu membawa Nina, seorang pendatang tanpa izin, bersamanya? Apakah erti kebahagiaan sejati yang ditemui oleh wanita yang diambang pengusiran dari Amerika ini di bumi Malaysia? Mari kita dengarkan kisahnya bersama. Saya masih ingat dengan jelas hari itu, pagi ketika saya sedang mengemas barang di sebuah bilik kecil di rumah makcik saya di Pennsylvania. Langit kelabu di luar tingkap, udara yang sejuk dan semangat yang membara di dalam dada saya. Hanya sebuah beg lama yang saya bawa dari Slovakia. Di dalamnya, tersimpan segala impian dan harapan saya. Beberapa helai pakaian, sekeping gambar keluarga pemberian ibu, dan impian yang tidak terkira banyaknya. 3 tahun lalu, saya datang ke Amerika dengan visa pelancong. Bagi saya, yang tinggal di sebuah pangsapuri kecil di Bratislava, Slovakia, datang ke Amerika adalah titik perubahan dalam hidup. Ia adalah American Dream yang dicemburui semua orang. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana ibu bapa saya menghantar saya dengan linangan air mata di lapangan terbang. Nina, pastikan kamu berjaya dan kembali, kata-kata ayah masih terngiang-ngiang di telinga saya. Dengan ketinggian 178 cm dan rambut perang, saya sering menjadi tumpuan di Slovakia. Orang akan menoleh apabila saya berjalan dan kawan-kawan sering menggalakkan saya untuk menjadi model. Saya percaya pasti ada peluang di Amerika. Saya sering tertidur sambil membayangkan diri saya berjalan di pentas peragaan yang gah di New York. Makcik saya menyambut saya dengan mesra. Kehidupan di rumah bandarnya yang kecil di Pennsylvania aman damai. Namun, saya segera sedar akan realiti. Walaupun selesa tinggal di rumah makcik, saya ingin mengejar impian saya sendiri. Setiap pagi, saya akan memandang keluar tingkap ke arah kawasan perumahan yang sunyi dan terasa sesak nafas. Saya mahu bekerja dengan bebas. Saya mahu nama saya dikenali. Jadi, saya menuju ke New York, ke tempat yang digelar pusat dunia itu. Ketika saya tiba di New York, jantung saya berdebar kencang. Perasaan yang meluap-luap ketika saya melangkah keluar dari stesen Penn. Bangunan-bangunan pencakar langit, lautan manusia, pelbagai bahasa bersilih ganti. Namun, realitinya pahit. Saya tidak mempunyai visa yang membenarkan saya bekerja secara sah. Visa B2 saya adalah visa pelancong dan akan tamat dalam masa 6 bulan. Masa berlalu dengan begitu pantas. Walaupun begitu, saya tidak boleh berputus asa. Saya melayari kedai-kedai pakaian dalam talian, mencari kerja sebagai model, sebuah pejabat kecil di Brooklyn, sebuah studio usang di Queens. Pada mulanya, saya sering ditolak, tetapi beberapa syarikat bersetuju untuk mengupah saya dengan bayaran tunai. Dokumen? Tak perlu risau, kami bayar tunai, kata seorang pengurus. Saya berasa lega dan pada masa yang sama, cemas. Saya tahu ia salah di sisi undang-undang, tetapi saya tiada pilihan lain. Di studio, ramai yang senasib dengan saya. Wanita dari Amerika Latin, rakan-rakan dari Eropah Timur, malah model dari Asia. Kami semua adalah orang tanpa dokumen. Perbualan rahsia di bilik persalinan adalah perkara biasa.
Awak ada visa? Tak ada. Awak, saya pun tak ada. Dah 2 tahun macam ni. Agensi mengeksploitasi kami. Mereka hanya membayar separuh daripada gaji yang sepatutnya dan memaksa kami bekerja lebih lama. Kadang-kadang, walaupun berdiri selama 10 jam untuk sesi penggambaran, saya hanya dibayar 1,050. Namun, saya tidak pernah berani membantah. Saya takut dilaporkan. Apabila seorang rakan sekerja bernama Maria tiba-tiba tidak dapat dihubungi, saya faham apa yang telah berlaku. Kabar angin mengatakan dia ditangkap oleh imigresen, ICE. Dia seorang kawan yang ceria dan suka berjenaka di studio. Satu hari nanti, kita semua akan dapat bekerja secara sah. Nina, sabar ya, itulah kata-kata terakhirnya yang saya dengar. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Berbaring di atas katil yang berkeriut di bilik kecil saya di Brooklyn, saya memandang keluar tingkap dan berfikir, mungkin esok giliran aku. Setiap kali terdengar bunyi siren, jantung saya seakan berhenti berdegup. Dada terasa sesak, tangan berpeluh. Apabila berjalan di luar, saya sentiasa memerhati sekeliling, memastikan tiada pegawai imigresen atau serbuan. 6 bulan berlalu dan visa saya tamat tempoh. Perasaan tidak berdaya ketika menerima surat pemberitahuan tamat tempoh visa di peti surat. Saya secara rasminya menjadi pendatang tanpa izin. Seseorang yang tidak wujud di atas kertas. Namun, saya tidak boleh pulang. Di Slovakia, saya tiada apa-apa, tiada pekerjaan, tiada masa depan. Saya hanya berpegang pada harapan samar bahawa jika saya bertahan di sini, suatu hari nanti peluang akan datang. Jadual penggambaran tidak menentu. Ada hari saya perlu bangun jam 5 pagi, menukar pakaian tanpa henti sepanjang hari. Ada hari pula tiada kerja langsung. Saya hanya memegang telefon, menunggu panggilan daripada agensi. Bayaran sentiasa dalam bentuk tunai. Setiap kali menerima sampul berisi wang kertas yang renyuh, perasaan saya bercampur baur. Adakah ini betul? Adakah cara hidup ini benar? Keraguan sentiasa menghantui saya. Apabila berbual dengan rakan-rakan sekerja, semuanya senasib. Ada yang telah bersembunyi selama 3 tahun. Ada yang menggunakan kad pengenalan palsu. Pergi ke Chinatown. Boleh buat. 300 je, maklumat seperti itu sering dikongsi. Kami saling memberi semangat, tetapi tiada penyelesaian sebenar. Matlamat kami hanyalah untuk melepasi hari ini dengan selamat. Suatu hari di studio, saya memandang sekeliling. Di bawah cahaya lampu pendar fluor, ada kira-kira 15 orang model dan saya sedar tiada seorang pun di sini yang bekerja dengan kontrak yang sah. Kami semua seperti bayang-bayang, manusia halimunan yang tidak dilindungi undang-undang. Walaupun dilayan tidak adil oleh agensi, kami hanya mampu bersabar. Walaupun waktu penggambaran ditukar sewenang-wenangnya, kami tidak boleh membantah. Jadual tukar ke pukul 6 pagi esok. Kalau tak boleh datang, kami cari orang lain. Ugutan seperti itu hanya kami balas dengan, baik, saya faham. Walaupun bayaran dikurangkan, kami terpaksa terima. Kali ini gambar tak sesuai dengan konsep, jadi kami tak guna. Bayaran separuh je ya. Sakit hati, tapi apakan daya, kami tiada pilihan. Kami tidak boleh membuat aduan kepada Jabatan Buruh atau berjumpa peguam. Sebaik sahaja kami berbuat demikian, identiti kami akan terbongkar. Pada waktu malam, saya akan kembali ke bilik kecil saya dan melihat media sosial. Saya cemburu melihat kehidupan glamour model-model lain yang bekerja secara sah. Berjalan megah di pentas peragaan, bekerjasama dengan jenama terkenal, menghiasi muka depan majalah. Saya juga mahu bekerja dengan bangga. Saya mahu hidup tanpa bersembunyi. Saya mahu menandatangani kontrak dengan nama saya sendiri. Tetapi realitinya berbeza. Setiap pagi saya bangun, saya akan berbisik pada diri sendiri, aku mesti harungi hari ini dengan selamat. Semasa mandi, semasa memakai baju, saya sentiasa dalam keadaan tegang. Berdoa agar tidak ditangkap imigresen. Walaupun hanya melihat kereta polis di jalan, jantung saya terasa kecut. Kehidupan saya di New York, jauh dari glamour, berlalu dalam ketakutan. Hari itu adalah hari yang jarang berlaku. Saya tiada jadual penggambaran. Saya berjalan-jalan di Soho, petang bulan November yang hangat.
Hanya dengan melihat deretan kedai vintage sudah cukup untuk menenangkan fikiran. Sekurang-kurangnya pada saat itu, saya dapat merasa seperti seorang pelancong biasa. Seseorang yang bebas melihat-lihat tingkap kedai dan minum secawan kopi di kafe tanpa sebarang kebimbangan. Cahaya matahari musim luruh memancar lembut. Daun-daun yang menguning mewarnai jalanan. Saya tidak berpakaian terlalu bergaya, tetapi dengan gaya saya sendiri. Kot unta vintage dan seluar jin. Saya memakai selendang untuk menampakkan suasana musim luruh. Saya hanya berjalan seperti biasa, tetapi saya rasa seperti diperhatikan. Tiba-tiba, seseorang menegur saya. Maafkan saya. Saya menoleh dan melihat seorang lelaki berketurunan Asia berdiri di situ. Dia kelihatan dalam lingkungan lewat 20 komaan. Pakaiannya ringkas tetapi ada sentuhan sophisticated. Kemeja T leher tinggi hitam dengan kot kelabu, gayanya seperti seorang seniman. Di tangannya, sebuah kamera profesional. Saya nampak tali kameranya kelihatan usang, tanda kerap digunakan. Gaya anda sangat menarik, boleh saya ambil gambar? Tanyanya dengan sopan. Suaranya tenang dan pandangannya serius. Ini adalah perkara biasa di Soho. Jurugambar jalanan meminta izin untuk mengambil gambar orang yang lalu lalang. Pada mulanya saya ragu-ragu. Risau jika gambar itu akan digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Selalunya, saya akan menolak. Berbahaya jika muka saya terpapar di mana-mana. Namun, pada hari itu, entah kenapa pandangannya terasa begitu jujur. Pandangan yang telus dan ikhlas. Bukan mata orang yang berpura-pura. Setelah berfikir sejenak, saya bersetuju. Oh boleh, saya perlu berdiri macam mana? Saya fikir penggambaran akan selesai dengan cepat, tetapi dia lebih teliti daripada yang saya sangka. Dia mengubah sudut, memeriksa arah cahaya dengan terperinci. Sekejap ya, cahaya tak berapa kena, katanya pada diri sendiri sambil mengubah kedudukan. Dia kelihatan sangat profesional, tidak seperti jurugambar jalanan lain yang hanya mengambil gambar secara sambil lewa. Dia benar-benar mengkaji subjeknya, cuba menangkap detik yang paling sempurna. Boleh berdiri macam ni? Pintanya dengan berhati-hati. Saya mengikut arahannya dan berposing. Tetapi anehnya, dia tidak meminta saya untuk senyum. Relax saja. Biar nampak semula jadi. Tak perlu paksa senyum, hanya itu yang dikatakannya. Kebanyakan jurugambar mahukan senyuman, tetapi dia berbeza. Beberapa minit kemudian, penggambaran selesai. Dia menunjukkan skrin kameranya kepada saya. Pada saat itu, saya terpegun. Gambar saya di dalamnya kelihatan berbeza daripada diri saya yang saya kenali. Suasananya sama sekali berbeza daripada beratus-ratus gambar yang pernah diambil sebelum ini. Ia bukan gambar yang glamor. Ia adalah potret seorang wanita yang berdiri sendirian di tengah-tengah bangunan sejuk New York. Matanya memancarkan kesedihan dan kesunyian. Emosi sebenar yang saya sembunyikan terpancar jelas. Kebimbangan, kesepian dan sesuatu yang penuh pengharapan. Semua itu dapat dirasai. Ini, betul ke saya? Tanya saya dengan terkejut. Gambar ni sangat cantik. Saya benar-benar kagum. Dia tersipu malu dan berkata, terima kasih. Saya lebih berminat dengan cerita di sebalik seseorang berbanding penampilan luaran mereka. Saya dapat rasakan sesuatu yang istimewa daripada awak. Sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata, tetapi saya dapat melihatnya melalui lensa. Kata-katanya membuatkan hati saya tersentuh. Saya rasa seperti ada seseorang yang akhirnya melihat diri saya yang sebenar, bukan sebagai model dengan muka cantik dan kaki panjang, tetapi sebagai seorang manusia, insan yang mempunyai perasaan. Terima kasih banyak-banyak. Ini kali pertama saya dapat gambar macam ni, kata saya. Sama-sama. Saya nak cetak dan hantar gambar ni pada awak. Boleh saya dapatkan alamat? Tanyanya. Pada saat itu, saya menjadi tegang. Seluruh badan saya kaku. Saya tidak boleh memberikan alamat. Ia terlalu berisiko bagi saya, seorang pendatang tanpa izin. Identiti saya mungkin terbongkar. Tak apa. Hantar melalui media sosial pun boleh. Saya cepat-cepat memberikan akaun media sosial saya. Tangan saya sedikit menggeletar. Saya harap dia tidak mengesyaki apa-apa. Dia kelihatan sedikit kecewa, tetapi mengangguk faham. Baiklah,
saya akan hantar ke sini. Nama saya Aiman Khairi. Saya jurugambar bebas, katanya memperkenalkan diri. Daripada memberikan kad nama, dia mengeluarkan telefon pintarnya dan kami bertukar-tukar kenalan. Saya juga memberitahu nama saya Nina, saya bekerja sebagai model. Kami bertukar akaun media sosial dan kenalan, kemudian berpisah. Semoga hari anda baik, Nina, sapanya dengan mesra. Malam itu, saya tidak henti-henti menatap gambar yang diambilnya. Walaupun sudah berbaring di atas katil, saya asyik membesarkan dan mengecilkan gambar itu di telefon. Anehnya, saya tidak merasa asing melihat diri saya begitu. Malah, saya rasa itulah wajah saya yang paling jujur. Kesepian dan ketakutan yang ingin saya sembunyikan terpancar jelas, tetapi ia kelihatan indah. Sungguh aneh. Saya suka gambar yang menonjolkan kelemahan saya. Saya menghantar mesej kepada Aiman. Terima kasih banyak-banyak untuk hari ini. Awak dah ambil satu gambar yang sangat istimewa. Saya rasa ini gambar terbaik dalam hidup saya. Dia membalas dengan cepat. Sama-sama, Nina. Saya yang patut berterima kasih sebab dapat jumpa model yang hebat. Awak ada aura yang sangat istimewa. Awak yang sebenar. Begitulah hubungan kami bermula dari satu pertemuan tidak sengaja di jalanan Soho. Pada masa itu, saya tidak tahu pertemuan ini akan mengubah hidup saya secara drastik. Sesi penggambaran jalanan yang ringkas itu akan menjadi isyarat permulaan yang baru bagi saya. Malam itu, buat pertama kalinya setelah sekian lama, saya dapat tidur dengan nyenyak. Seminggu berlalu. Saya tiba di studio seperti biasa. Sebuah studio kecil di Chelsea, Manhattan. Agensi tiba-tiba memanggil semua orang kerana ada stok baru masuk. Semua berkumpul pukul 2. Siapa lambat, gaji potong. Mesej ugutan daripada pengurus membuatkan saya bergegas ke sana. Semua orang sibuk. Stok pakaian baru tergantung di rak. Staf sibuk memasang lampu. Saya sedang menukar pakaian di bilik persalinan, memakai jaket musim luruh terbaru sambil melihat cermin. Tiba-tiba, Camila, rakan sekerja yang rapat dengan saya, berlari masuk dengan teruja. Dia berasal dari Meksiko dan sudah 2 tahun lebih awal berada di New York. Dia banyak membantu saya dan sudah seperti kakak sendiri. Nina, kau kenal orang ni? Katanya, termengah-mengah sambil menunjukkan telefon pintarnya di depan muka saya. Di skrin, terpapar gambar saya. Gambar yang diambil di Soho seminggu yang lalu. Yang mengejutkan saya ialah jumlah like. Sudah melebihi 50,000. Komen pun beratus-ratus. Tengok ni, 50,000 like. 50,000, Nina. Kau dah viral, jerit Camila. Saya keliru. Gambar itu bukan dimuat naik di akaun saya, tetapi di akaun Aiman. Camila menggoncang bahu saya. Kau jangan buat lawak. Aiman Khairi yang ambil gambar kau. Takkan kau tak kenal Aiman Khairi? Dia tu digelar Dewa Soho. Saya fikir Aiman hanyalah seorang jurugambar jalanan biasa. Dia kata dia bekerja bebas. Dia tidak mempunyai kad nama dan hanya memperkenalkan diri. Saya tidak pernah terfikir dia seorang yang terkenal. Siapa Aiman Khairi tu? Tanya saya dengan bingung. Camila membuat muka tidak percaya. Mulutnya tenganga memandang saya. Kau serius tak tahu? Aiman Khairi tu jurugambar paling terkenal di Soho. Semua model yang dia ambil gambar jadi terkenal. Bella pun dia yang ambil, Sofia pun sama. Bagi kami model-model ni, dia tu macam dewa. Suara mereka semakin kuat. Rakan-rakan sekerja yang lain mula mengerumuni kami. Anna, Rachel, Mia semua melihat media sosial saya dengan rasa cemburu. Oh my God, betul ke ni? Macam mana kau boleh jumpa Aiman Khairi? Kat mana kau shoot? Boleh tak kenalkan kami? Soalan bertubi-tubi diajukan. Mereka melayan saya seolah-olah saya baru berjumpa selebriti. Akhirnya saya faham. Aiman bukan sekadar jurugambar biasa. Dia seorang artis terkenal di Soho. Saya dengar para pempengaruh, influencer pun beratur untuk diambil gambar olehnya. Dan orang seperti itu telah mengambil gambar saya. Tak sangka kau dapat peluang diambil gambar oleh Aiman, kata Rachel dengan nada cemburu. Bukan apa-apa pun, cuma terserempak kat jalan. Dia minta nak ambil gambar. Saya bagi je lah, kata saya acuh tak acuh. Camila menggelingkan kepala.
Bukan apa-apa. Kau tahu tak betapa susahnya kami nak jumpa dia? Kami ada chat group khas tau. Kami kongsi maklumat pasal masa dan tempat dia selalu muncul. Macam, Sabtu petang, antara pukul 2 hingga 4, kat Spring Street. Saya terkejut. Sampai begitu sekali terkenalnya dia, ada chat group khas, tetapi Aiman kelihatan begitu rendah diri dan baik hati, langsung tidak seperti orang terkenal. Malah, dia kelihatan pemalu. Berapa ramai dalam chat group tu? Tanya saya. Dekat 200 orang kot. Semua orang impikan nak jumpa dan diambil gambar oleh Aiman Khairi, jawab Mia. Sesi penggambaran bermula, tetapi saya tidak dapat menumpukan perhatian. Saya asyik memeriksa media sosial saya. Jumlah like dan pengikut terus meningkat. Dalam masa sejam, pengikut saya bertambah 2,000 orang. Saya membaca komen-komen. Sentuhan, Aiman Khairi memang lain. Memang hebat Aiman ni. Model baru pun nampak macam pro. Siapa model ni? Pertama kali nampak, tapi auranya kuat. Orang Eropah Timur agaknya. Gambar ni kat Soho, kan? Latar belakangnya sangat artistik. Tengok cahaya musim luruh tu. Aiman Khairi memang pakar mengawal cahaya. Kebanyakannya adalah reaksi positif. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih menakjubkan berlaku. Tawaran kerja model mula masuk ke media sosial saya. Mula-mula hanya 1-2, tetapi kemudian semakin banyak. 5 tawaran sehari, 10 tawaran sehari. Sebuah syarikat malah menawarkan kontrak rasmi. Kami ingin menawarkan kontrak model rasmi. Penajaan visa boleh dipertimbangkan. Apabila menerima mesej itu, jantung saya seakan berhenti berdegup. Macam mana saya nak beritahu mereka? Saya tiada visa. Seorang wakil dari sebuah syarikat menghantar mesej. Sebuah jenama pakaian bersaiz sederhana di Brooklyn. Kami menghubungi anda setelah melihat karya kolaborasi anda dengan Encik Aiman Khairi. Kami ingin mempertimbangkan anda sebagai model jenama kami. Boleh kita adakan pertemuan? Bagaimana dengan hari Selasa depan, jam 10 pagi? Saya tidak percaya. Ini adalah tawaran pertama seumpamanya. Selama ini, akaun saya hampir tidak mendapat perhatian. Pengikut hanya sekitar 400 orang. Like untuk gambar saya paling banyak pun 30 hingga 50. Tetapi dengan sekeping gambar dari Aiman, semuanya berubah. Tawaran yang datang mencurah-curah membuatkan saya lupa diri. Ia adalah satu kegembiraan yang tidak dijangka. Malam itu, saya menghantar mesej kepada Aiman. Tangan saya menggeletar hingga sukar untuk menaip. Aiman, terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahu awak orang yang begitu terkenal. Terima kasih pada awak. Banyak peluang datang pada saya. Saya tak tahu macam mana nak balas budi awak. Balasan dari Aiman datang dengan cepat. Nina, saya yang patut berterima kasih sebab awak model yang hebat. Sebenarnya, bukan saya yang terkenal, tapi awak yang istimewa. Lensa saya hanya merakamkan keistimewaan awak. Wajah awak yang sebenar. Kerendahan hatinya sekali lagi menyentuh perasaan saya. Bagaimana seseorang yang begitu terkenal boleh bersikap begitu rendah diri? Saya benar-benar mahu membalas budinya. Jadi, saya memberanikan diri. Kalau awak ada masa, boleh tak saya belanja awak minum kopi? Sebagai tanda terima kasih, saya belanja. Aiman bersetuju dengan senang hati. Boleh saja. Apa kata Sabtu ni? Saya tahu satu kafe yang best kat Brooklyn. Kopinya sedap sangat. Kami membuat janji temu. Saya menunggu hari Sabtu dengan penuh debaran. Beberapa hari terasa seperti selamanya. Hari Sabtu tiba. Sejak pagi, saya berdiri di depan almari, keliru. Nak pakai baju apa ya? Saya tidak mahu nampak terlalu bersiap, tetapi pakaian yang terlalu santai pun mungkin nampak tidak sopan. Akhirnya, saya memilih untuk memakai baju kait kasual dengan seluar jean. Saya menuju ke sebuah kafe di Brooklyn yang diberitahu oleh Aiman. Sebuah kafe kecil yang selesa di Williamsburg. Apabila saya tiba, Aiman sudah pun duduk menunggu. Di sebuah meja tepi tingkap, dia sedang melihat sesuatu di komputer ribanya. Apabila saya masuk, dia mengangkat muka dan tersenyum. Hai, Nina, tak sesat kan? Katanya sambil berdiri dan menyapa dengan mesra. Tak okey je, jawab saya sambil tersenyum. Kami duduk dan memesan kopi.
Saya memesan latte, Aiman pula Americano. Pada mulanya agak kekok, tetapi kami cepat mesra. Aiman seorang yang sangat mudah untuk diajak berbual. Dia tidak memaksa, sebaliknya memimpin perbualan secara semula jadi. Kerja mesti dah banyak sekarang, kan? Tanya Aiman. Saya mengangguk. Ya, tak sangka, setiap hari ada tawaran masuk. Semua ni sebab awak. Aiman, saya betul-betul tak tahu macam mana nak berterima kasih. Aiman melambaikan tangannya dan ketawa. Tak adalah. Nina memang dah ada bakat. Saya cuma rakamkan dengan kamera. Kami berbual tentang fotografi. Aiman menerangkan tentang falsafah fotografinya. Saya lebih berminat dengan cerita di sebalik seseorang berbanding penampilan luaran. Saya nak tonjolkan cerita tu melalui lensa. Bagi saya, detik yang memaparkan emosi sebenar lebih indah daripada senyuman yang sempurna. Sebab tu agaknya gambar saya nampak sedih, kata saya. Aiman bertanya dengan berhati-hati, Nina datang New York bila? Keluarga di Slovakia. Walaupun soalan itu peribadi, saya tidak berasa tidak selesa. Suaranya penuh dengan keprihatinan yang tulus. Saya tidak menceritakan tentang visa, tetapi menerangkan keadaan saya secara ringkas. Saya datang 3 tahun lepas. Mula-mula tinggal dengan makcik di Pennsylvania, tapi saya datang ke New York nak kejar impian. Ibu bapa saya di Bratislava, Slovakia. Kadang-kadang kami buat panggilan video. Aiman mendengar dengan penuh minat. Kami juga berbual tentang budaya Malaysia. Aiman menerangkan tentang budaya gotong royong dan semangat kemasyarakatan di Malaysia. Orang Malaysia, kalau dah kenal, kami akan layan dengan ikhlas, macam keluarga sendiri. Kami risaukan orang lain macam risaukan diri sendiri. Itulah semangat kemasyarakatan kami, berbeza sikit dengan individualisme di Amerika. Kata-katanya sangat berkesan bagi saya. Awak pun macam tu, Aiman. Awak begitu baik dengan saya yang baru awak kenal, tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Aiman tersipu malu dan ketawa. Itu perkara biasa. Tolong-menolong tu dah jadi lumrah di Malaysia. Kami menikmati waktu bersama, sekurang-kurangnya sehingga saat itu, kami memesan sarapan lewat pagi dan berbual tentang pelbagai perkara sambil makan. Tentang fotografi, kehidupan di New York, kerinduan pada kampung halaman. Tiba-tiba, Aiman memandang keluar tingkap dan dia terdiam kaku. Muka saya pucat lesi. Sebuah van hitam berhenti di depan restoran seberang jalan. Lelaki-lelaki berbadan tegap keluar beramai-ramai. Jaket hitam mereka mempunyai logo ICE, Immigration and Customs Enforcement. Ia adalah van serbuan imigresen. Mereka masuk ke dalam restoran. Saya dapat melihat apa yang berlaku melalui tingkap kaca. Tidak lama kemudian, 5 atau 6 orang dibawa keluar dengan tangan bergari. Mereka kelihatan seperti orang Amerika Latin. Seorang wanita menjerit-jerit, seorang lelaki cuba melawan tetapi diheret dengan lebih kasar. Wajah mereka penuh dengan ketakutan dan putus asa. Jantung saya mula berdegup kencang, dada terasa sesak, tangan saya menggeletar, genggaman saya pada cawan kopi terlepas. Cawan itu bergegar dan sedikit kopi tertumpah. Mereka itu mungkin adalah aku esok, atau mungkin satu hari nanti, aku pun akan jadi macam tu. Saya terbayang diri saya digari dan diheret. Nina? Suara Aiman yang cemas kedengaran. Tetapi saya tidak dapat menjawab. Tekak saya tersekat, pandangan saya kabur. Saya sukar bernafas, saya hampir pengsan, saya memegang meja untuk menstabilkan diri. Nina, awak okey? Aiman memegang tangan saya, tangannya hangat, barulah saya sedikit sedar. Saya cuba menarik nafas dalam-dalam. Maaf, saya okey, kata saya sambil cuba tersenyum, tetapi suara saya bergetar. Namun, Aiman tahu, dia sedar mengapa saya bertindak balas begitu. Dia tidak berkata apa-apa, hanya terus memegang tangan saya. Selepas beberapa ketika, dia bertanya dengan perlahan, adakah saya ada buat salah? Maafkan saya, sebab tunjukkan pemandangan yang menyedihkan. Saya tidak dapat menyembunyikannya lagi. Air mata mula bergenang. Tekak saya terasa panas. Aiman, sebenarnya saya, kata saya dengan suara yang bergetar. Saya melihat sekeliling. Mungkin pelanggan lain boleh dengar.
Saya merendahkan suara. Saya. Sama. Macam mereka. Saya pendatang tanpa izin. Wajah Aiman menjadi serius, tetapi bukan riak terkejut atau kecewa. Sebaliknya, wajahnya penuh kerisauan. Pandangan yang penuh belas kasihan. Dah berapa lama? Tanyanya dengan lembut. Bukan nada menuduh, tetapi suara yang prihatin. Visa saya tamat selepas 6 bulan. Jadi dah 2 tahun setengah. Saya berterus terang. Sebaik sahaja saya mula bercerita, saya tidak dapat berhenti. Setiap hari saya takut. Tak tahu bila akan ditangkap. Dengar bunyi siren pun jantung macam nak berhenti. Tapi saya tak ada tempat nak tuju. Di Slovakia, tiada kerja, tiada masa depan. Aiman terdiam seketika. Saya fikir dia kecewa. Mungkin dia akan memutuskan hubungan selepas tahu saya pendatang tanpa izin. Tetapi, dia menggenggam tangan saya lebih erat dan berkata, "Pasti sukar, kan? Awak tanggung ketakutan ni seorang diri. Hidup dalam kebimbangan macam tu setiap hari." Kata-katanya yang lembut membuatkan air mata saya mengalir deras. Air mata yang saya tahan selama ini akhirnya tumpah. Ini kali pertama saya menceritakan keadaan saya kepada sesiapa. Rahsia yang saya simpan selama 3 tahun. Amerika dah tak perlukan saya lagi. Dasar dah berubah. Penguatkuasaan semakin ketat. Cuma tunggu masa saja. Aiman memandang saya dengan wajah yang serius. "Nina, mesti ada jalan. Kita cari bersama. Apa kata kita jumpa peguam?" Saya menggelengkan kepala. Saya tak ada duit nak bayar peguam. Lagipun dah terlambat. Tempoh tinggal lebih masa dah terlalu lama. Kami duduk diam seketika. Kafe itu hanya diisi dengan suara pelanggan lain dan bunyi mesin kopi. Aiman kelihatan termenung. Saya menyesal menceritakan semua itu. Suasana yang baik tadi telah rosak. Sejak hari itu, Aiman lebih kerap menghubungi saya. Setiap pagi dia akan bertanya khabar. Macam mana hari ni? Penggambaran okey, dah makan malam. Mesej-mesej ringkas itu menjadi sumber kekuatan bagi saya. Dia juga mengajak saya keluar makan. "Rabu malam ni ada masa?" Saya tahu satu restoran sedap. Saya gembira dengan keprihatinannya. Bagi saya yang hidup dalam kebimbangan dan kesunyian, Aiman adalah satu-satunya tempat bergantung. Hanya ketika bersamanya, saya dapat melupakan ketakutan. Dia sentiasa memberikan kata-kata positif. "Nina, mesti ada jalan. Jangan putus asa." Tetapi, realitinya semakin buruk. Penguatkuasaan imigresen semakin diperketatkan. Dasar pentadbiran Trump berubah dan serbuan menjadi lebih ganas. Setiap hari berita melaporkan tentang pengusiran pendatang tanpa izin. 30 ditahan di Brooklyn semalam. Serbuan besar-besaran di Chinatown, Manhattan. Setiap kali melihat tajuk berita seperti itu, dada saya terasa sesak. Rakan-rakan sekerja saya juga mula ditangkap seorang demi seorang. Setiap minggu pasti ada seseorang yang tidak dapat dihubungi. Rachel hilang, Maya juga tidak dapat dihubungi. Orang yang datang ke studio semakin berkurangan. "Hati-hati, Nina. Sekarang ni bahaya sangat," pesan Ana. Camila juga terputus hubungan. Suatu hari, mesejnya tiba-tiba berhenti. Panggilannya tidak dijawab. Kemudian saya dapat tahu dia ditangkap imigresen dan dihantar pulang ke Mexico. Saya teringat perbualan terakhir kami. Kita kena kuat sampai akhir, Nina. Satu hari nanti, pasti akan jadi lebih baik. Tetapi hari yang lebih baik itu tidak pernah tiba. Berita itu membuatkan saya tidak dapat tidur selama beberapa hari. Walaupun berbaring di katil, mata saya tidak mahu lelap. Bunyi siren di luar tingkap membuatkan saya terkejut. Wajah Camila sentiasa terbayang. Membayangkan dia digari dan diheret membuatkan hati saya sakit. Pasukan serbuan mula datang ke studio-studio. Pada mulanya hanya khabar angin, dengar cerita studio kat Queens kena serbu, kat Brooklyn pun ada serbuan. Tetapi tidak lama kemudian, ia berlaku di tempat saya bekerja. Suatu hari, semasa sedang penggambaran, pintu tiba-tiba dirempuh buka. Pegawai imigresen meluru masuk. "Ada 5 orang. Jangan bergerak," jerit mereka. Suasana menjadi huru-hara. Rakan-rakan sekerja menjerit dan lari lintang pukang. "Lari! Cepat!" seseorang menjerit. Saya cepat-cepat bersembunyi di belakang sebuah truk kargo.
sebuah truk kecil yang diletakkan di belakang studio. Saya menyelinap ke dalam ruang sempit itu dan menahan nafas. Jantung saya seakan mahu pecah. Bunyi degupannya bergema di telinga saya. Di luar, saya dapat mendengar bunyi orang diheret. "Tolong, jangan, saya tak buat salah apa-apa." Jeritan dan tangisan bercampur baur. Saya menekuk mulut. Bunyi nafas pun tidak boleh kedengaran. Kaki saya kebas, leher saya sakit, tetapi saya tidak boleh bergerak. "Tolong, tolong," saya berdoa dalam hati. "Janganlah jumpa aku. Tuhan, tolonglah." Peluh membasahi belakang badan saya. Baju saya basah dan melekat pada kulit. Saya tidak tahu berapa lama masa berlalu. Mungkin hanya 10 minit, tetapi terasa seperti selamanya. Akhirnya, keadaan menjadi senyap. Saya berhati-hati mengintai keluar. Pegawai imigresen sudah tiada. Tetapi separuh daripada rakan sekerja saya telah dibawa pergi. 8 daripada 15 orang telah hilang. Studio itu bersepah. Pakaian bertaburan di lantai. Sebuah lampu tumbang. Saya berjaya keluar. Kaki saya longlai. Saya hampir rebah. Saya bersandar pada dinding untuk menahan badan. Tangan saya menggeletar. Telefon pintar pun sukar dipegang. Skrin kelihatan kabur. Pada saat itu, yang terlintas di fikiran saya ialah Aiman. Hanya wajahnya yang muncul. Bukan orang lain, hanya Aiman. Dengan tangan yang menggeletar, saya menghantar mesej kepadanya. "Aiman, tolong. Imigresen datang. Kawan-kawan saya kena tangkap. Saya takut sangat. Saya tak tahu nak buat apa." Selepas menghantar mesej, saya bersembunyi di sebuah lorong sunyi. Tidak sampai beberapa minit, Aiman menelefon. "Nina, awak kat mana? Saya datang jemput, hantar lokasi." Suaranya yang tenang membuatkan saya sedikit bertenang. Tetapi seluruh badan saya masih menggeletar. "Saya kat 23 Red Street, Chelsea." "Sembunyi kat lorong kecil," jawab saya. Aiman tiba dalam masa 30 minit. Dia keluar dari kereta, mencari saya sambil melihat sekeliling. Saya keluar dari lorong dan berlari ke arahnya. "Aiman." Dia memeluk saya dengan erat. "Tak apa, awak dah selamat. Saya ada kat sini." Saya menangis di dalam pelukannya. Ketakutan yang saya pendam akhirnya terluah. Seluruh badan saya menggeletar. Saya takut sangat. Hampir kena tangkap. Aiman mengusap belakang saya dan memujuk. "Dah, tak apa. Saya akan lindungi awak." Aiman membawa saya ke rumahnya, sebuah pangsapuri kecil di Soho. Ia adalah sebuah studio di tingkat 2, kecil tetapi selesa dan hangat. "Berehatlah di sini. Tak ada siapa yang tahu. Awak selamat. Saya akan jaga awak," kata Aiman. Saya duduk di sofa, termenung. Fikiran saya kosong. Kejadian tadi terasa seperti mimpi. Aiman membuatkan teh panas untuk saya. Teh kamomil. Minum perlahan-lahan. Tenangkan diri. "Kat sini selamat." Sambil minum teh, saya beransur tenang. Tetapi realitinya tidak berubah. Dada saya terasa berat. "Aiman, apa saya nak buat sekarang? Saya dah tak boleh kerja. Mesti akan kena tangkap tak lama lagi. Cuma tunggu masa." Aiman termenung seketika. Dia memandang keluar tingkap, seperti sedang memikirkan sesuatu dengan mendalam. Kemudian, dia berkata dengan perlahan, "Nina, ada sesuatu yang saya dah fikirkan lama. Kalau awak sudi, awak nak tak tinggal di Malaysia?" Saya terkejut. "Malaysia? Kenapa tiba-tiba?" Aiman berkata dengan wajah yang serius. "Awak ikut saya. Saya boleh tolong awak. Malaysia selamat. Tak ada serbuan imigresen macam ni." "Apa maksud awak? Saya tidak faham." Aiman mengeluh. "Kita kahwin, walaupun atas kertas saja. Dengan cara tu, awak boleh masuk ke Malaysia sebagai isteri warga negara Malaysia." Mulut saya ternganga. "Kahwin, Aiman, itu keterlaluan. Kita tak bercinta pun. Kenapa awak?" Kata-kata saya tersekat. Saya ketawa hambar. Rasanya tidak masuk akal. Aiman memegang tangan saya dan berkata, "Saya dah fikir lama. Tapi bila saya tengok awak menderita macam ni, saya tak boleh teragak-agak lagi. Perlu ke ada sebab untuk tolong orang? Kalau awak boleh hidup dengan selamat, saya sanggup buat apa saja." Hati saya tersentuh. Saya tidak percaya ada orang seperti ini di dunia. "Tapi, macam mana dengan hidup awak, Aiman?"
Saya tak boleh biarkan awak berkorban untuk saya. Aiman menggelengkan kepala. Ini bukan pengorbanan. Ini yang saya nak buat. Saya tidak tahu mahu berkata apa. Ia adalah satu tawaran yang terlalu besar. Aiman berundur selangkah. Fikirkanlah perlahan-lahan. Mungkin saya terlalu tergesa-gesa. Maafkan saya. Tetapi di satu sudut hati, saya mula berfikir, adakah ia benar-benar mungkin? Bolehkah saya hidup dengan selamat di Malaysia? Malam itu, saya tidur di sofa di rumah Aiman. Atau lebih tepat, cuba untuk tidur tetapi tidak dapat melelapkan mata. Saya menatap siling, pelbagai fikiran bermain di kepala. Malaysia, perkahwinan, permulaan baru, mungkinkah? Betulkah ini? Selama beberapa hari, saya tinggal di rumah Aiman. Aiman memberikan sofa kepada saya dan dia tidur di bilik kerjanya. Nampaknya dia hanya tidur di atas lantai dengan beg tidur. Keprihatinannya membuatkan saya rasa bersalah dan pada masa yang sama, sangat berterima kasih. Aiman, saya rasa saya menyusahkan awak. Saya akan cari tempat lain. Apabila saya berkata begitu, Aiman melambaikan tangannya. Tak, kat sini paling selamat. Tetapi saya tidak boleh tinggal di situ selamanya. Saya perlu membuat keputusan. Selama beberapa hari, siang dan malam, saya berfikir, pergi ke Malaysia bukanlah keputusan yang mudah. Negara asing, bahasa yang tidak difahami, budaya baru. Tetapi jika saya tinggal di sini, pengusiran adalah sesuatu yang pasti. Suatu pagi, saya memberitahu Aiman, ketika dia sedang menyediakan sarapan, Aiman, saya nak pergi ke Malaysia. Tolong saya. Aiman menoleh sambil memegang kuali. Betul ke? Awak serius? Saya mengangguk. Ya, saya dah tak tahan di sini. Daripada diusir, lebih baik saya pilih jalan hidup saya sendiri. Saya nak tentukan hidup saya sendiri. Aiman berfikir sejenak, kemudian berkata, baiklah, kalau macam tu, kita cari peguam pakar. Kita kena cari cara yang sah. Kalau tak buat prosedur betul-betul, nanti akan ada masalah. Kami segera mencari peguam imigresen. Kami menjumpai sebuah firma guaman di Manhattan. Selepas berbincang, kami dimaklumkan bahawa jika saya menyerah diri untuk pulang secara sukarela dan mendaftarkan perkahwinan dengan Aiman, saya boleh masuk ke Malaysia. Penghantaran pulang secara sukarela, bukan pengusiran paksa. Jadi, tiada rekod buruk untuk kemasukan semula nanti, terang peguam itu. Sudah tentu ia akan mengambil masa dan memerlukan banyak dokumen, tetapi ada caranya. Betul ke saya boleh buat macam ni? Saya masih ragu-ragu. Peguam itu mengangguk. Ini prosedur yang sah. Cuma, kalau perkahwinan didapati palsu, mungkin akan ada masalah. Jadi buatlah keputusan dengan teliti. Pihak imigresen Malaysia pun akan ada proses pengesahan. Aiman berkata dengan tegas, ini bukan pembohongan. Saya ikhlas mahu membina keluarga dengan Nina. Kata-katanya membuatkan jantung saya berdebar. Adakah dia serius? Atau adakah itu hanya kata-kata untuk menolong saya? Tetapi pandangannya kelihatan begitu tulus. Penyediaan dokumen mengambil masa 2 bulan. Sijil lahir, sijil bujang, laporan kesihatan, pelbagai dokumen. Sepanjang tempoh itu, saya tinggal di rumah Aiman. Pada hari dia tidak bekerja, dia akan meluangkan masa bersama saya di rumah. Kami memasak bersama, menonton filem, kami banyak berbual. Aiman menceritakan tentang Malaysia, Malaysia negara yang selamat. Nina, jalan seorang diri waktu malam pun tak takut. Perempuan berjoging subuh-subuh pun biasa. Orang-orangnya baik dan mesra dengan orang asing. Betul ke? Lebih baik dari Amerika? Saya separuh percaya. Amerika pun negara maju. Aiman ketawa. Jauh lebih baik. Kadar jenayah rendah. Kes tembakan hampir tiada. Nanti awak pergi sendiri. Awak akan tahu. Saya tak jamin kosong. Saya menghubungi keluarga saya di Slovakia. Apabila saya menerangkan keadaan melalui panggilan video, ibu bapa saya risau. Nina, betul ke ni? Pergi ke negara asing. Lelaki tu boleh dipercayai ke? Tanya ibu. Mak, Nina dah tak tahan kat sini. Hidup dalam buruan imigresen setiap hari. Nina tak boleh. Kalau pergi Malaysia, sekurang-kurangnya Nina boleh hidup dengan selamat. Aiman tu orang yang sangat baik.
Saya cuba meyakinkan mereka. Akhirnya, mereka menghormati keputusan saya. Kalau Nina bahagia, kami pun bahagia. Akhirnya, semua dokumen siap. Saya dan Aiman mendaftarkan perkahwinan di Konsulat Jeneral Malaysia di Manhattan. Ketika menandatangani dokumen, saya menggeletar. Tangan yang memegang pen bergetar. Saya tidak percaya ini benar-benar berlaku. Nina, awak tak menyesal, kan? Tanya Aiman dengan berhati-hati. Saya menggelengkan kepala. Tak, malah, saya berterima kasih. Kalau bukan sebab Aiman, saya tak tahu apa akan jadi pada saya. Terima kasih banyak-banyak. Air mata saya bergenang. Tarikh pulang ditetapkan. 2 minggu lagi. Saya memberitahu pihak imigresen tentang niat saya untuk pulang secara sukarela dan memohon agar tiada rekod pengusiran dicatatkan. Pulang secara sukarela berbeza dengan pengusiran paksa. Tiada rekod buruk, kata pegawai itu. Pagi hari keberangkatan, saya memandang sekeliling New York, tempat saya tinggal selama 3 tahun, mengemas barang di bilik kecil saya di Brooklyn sambil mengimbas kenangan. Bandar yang glamour, tetapi kejam bagi saya. Tempat saya datang untuk mengejar impian, tetapi bertukar menjadi mimpi ngeri. Sudah tiba masanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Di dalam kereta menuju ke lapangan terbang, Aiman berkata, Nina, awak pasti akan bahagia di Malaysia. Saya akan pastikan. Saya takkan buat awak menyesal. Saya menggenggam tangannya dengan erat. Saya percayakan awak, Aiman. Kami tiba di lapangan terbang JFK. Selepas mendaftar masuk dan melalui pemeriksaan keselamatan, dalam perjalanan ke balai berlepas, saya menoleh ke belakang dan melihat kaki langit New York. Dalam hati, saya mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal New York. Kau kejam, tapi kau telah banyak mengajar aku. Kami menaiki pesawat. Duduk di kerusi, saya memandang keluar tingkap ke arah landasan. Sementara menunggu untuk berlepas, saya berasa gementar. Aku benar-benar akan ke Malaysia. Negara baru, kehidupan baru. Pesawat berlepas. Apabila ia melepasi awan, New York kelihatan semakin kecil. Aiman memegang tangan saya. Tapak tangannya hangat. Nina. Sebenarnya, ada sesuatu yang saya nak luahkan, katanya dengan perlahan. Sejak pertama kali saya nampak awak di Soho, saya dah rasa awak istimewa. Melalui lensa, saya nampak sesuatu yang berbeza dalam mata awak, kesedihan dan keindahan serentak. Dan, bila kita semakin kenal, saya semakin suka pada awak, kekuatan awak, keikhlasan awak. Saya suka semuanya. Nafas saya seakan terhenti, jantung saya berdegup kencang. Aiman, dia menyambung, walaupun perkahwinan ni bermula atas kertas, tapi saya serius. Saya betul-betul cintakan awak, Nina. Sejak pertama kali kita jumpa, dapat bersama awak macam ni pun dah buat saya bahagia. Air mata saya tumpah. Sebenarnya, saya juga sukakan Aiman. Saya tertarik dengan kebaikannya, keprihatinannya, kejujurannya, tetapi disebabkan keadaan saya terpaksa memendam perasaan itu. Saya pun, Aiman, saya pun sukakan awak. Tak, saya cintakan awak. Saya tak tahu sejak bila, tapi hati saya dah terpaut. Kami berpelukan erat. Di dalam pesawat, kami menangis dan ketawa, berikrar untuk memulakan hidup baru bersama. Mimpi ngeri di New York telah berakhir. Kini, tiba masanya untuk mengejar impian baru di Malaysia. Selama 12 jam penerbangan, kami tidak melepaskan genggaman tangan. Selepas 12 jam penerbangan, kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Para penumpang yang dihormati, sebentar lagi kita akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Pengumuman juruterbang kedengaran. Sebaik sahaja melangkah keluar dari pesawat, saya terkejut. Lapangan terbang itu sangat bersih dan moden. Lantainya berkilat, silingnya tinggi dan lapang. Jauh berbeza dengan lapangan terbang JFK di New York. Wow! Saya terkelu. Kami menuju ke kaunter pemeriksaan imigresen. Saya gementar, tangan saya berpeluh, risau jika ada masalah. Risau jika dokumen tidak lengkap. Tetapi pegawai itu tersenyum mesra sambil memeriksa dokumen.
Selamat datang ke Malaysia. Semoga anda menikmati masa di sini. Senyumannya begitu hangat. Saya tidak percaya. Di New York, saya sentiasa perlu menjaga riak wajah orang. Di sini, saya boleh masuk dengan bangga. Sebaik sahaja menerima kembali dokumen, saya menghela nafas lega. Beban di dada terasa hilang. Aiman, kita betul-betul dah masuk. Secara sah, kata saya dengan teruja. Kami mengambil bagasi dan keluar. Walaupun sudah pukul 10 malam, lapangan terbang itu masih terang dan sibuk. Orang ramai lalu lalang. Di kaunter pertanyaan, kaki tangan yang mesra berdiri dengan senyuman. Ini ke Malaysia, tanya saya sambil melihat sekeliling. Semuanya kelihatan baru. Ya, ini KLIA, salah satu lapangan terbang terbaik di dunia. Dah banyak kali menang anugerah nombor 1, kata Aiman dengan bangga. Kami menaiki kereta api laju ke bandar Kuala Lumpur. Membeli tiket sangat mudah. Mesin tiket mempunyai pilihan bahasa Inggeris dan kaki tangan stesen juga boleh berbahasa Inggeris. Di dalam kereta api, saya memerhatikan orang ramai. Semuanya senyap, sama ada melihat telefon atau membaca buku. Jauh berbeza dengan kereta api bawah tanah yang bising di New York. Tiada siapa yang bercakap telefon dengan kuat atau memasang muzik dengan kuat. Semuanya teratur. Wah, senyapnya, bisik saya. Kami tiba di KL Central. Stesyennya besar dan bersih. Tiada secebis sampah pun di lantai. Papan tanda juga ditulis dalam bahasa Inggeris, Cina dan Tamil, jadi saya tidak berasa kekok. Aiman, Malaysia ni mesra dengan orang asing ya. Semua papan tanda ada tulisan Inggeris. Ya, Malaysia mengalu-alukan pelancong, terutamanya KL sebagai bandar antarabangsa. Kerajaan berusaha untuk memudahkan orang asing, jelas Aiman. Kami menaiki teksi ke rumah Aiman. Pemandu teksi itu juga ramah. Dari mana, Cik? Slovakia. Oh, Eropah Timur ya. Pertama kali ke Malaysia. Selamat datang. Sambil memandu, dia memperkenalkan tempat-tempat menarik di Kuala Lumpur. Itu Menara Kuala Lumpur, di sana pula Menara Berkembar Petronas. Pemandangan malam Kuala Lumpur terbentang di luar tingkap. Deretan bangunan yang dihiasi lampu neon, jalan raya yang teratur, jalanan yang masih sibuk walaupun sudah lewat malam, semuanya segar. Kelihatan lebih gemerlap daripada New York. Aiman, tempat ni cantik sangat, tengok tu. Saya menunjuk ke arah wanita-wanita yang sedang berjoging di sekitar KLCC. Sudah pukul 11 malam, tetapi mereka bersenam seorang diri. Tak takut ke? Sorang-sorang waktu macam ni? Tanya saya dengan terkejut. Aiman ketawa. Malaysia selamat, Nina. Perempuan jalan seorang diri waktu malam pun okey. Kadar jenayah sangat rendah. Kamera lita tertutup. CCTV pun banyak. Dan polis selalu meronda. Saya kagum. Sesuatu yang tidak dapat saya bayangkan di New York. Kami tiba di rumah Aiman. Sebuah kondominium berhampiran pusat bandar. Rumah yang bersih dan selesa. Apabila pintu dibuka, udara hangat menyambut kami. Inilah rumah kita. Mulai sekarang, ini rumah Nina juga, kata Aiman. Saya melihat sekeliling rumah. Walaupun kecil, ia diatur dengan kemas. Ruang tamu, dapur kecil, bilik tidur, bilik air, semuanya bersih dan teratur. Aiman, betul ke saya akan tinggal di sini? Saya masih tidak percaya. Malam itu saya tidak dapat tidur lena. Terlalu banyak perkara yang berlaku. Berbaring di atas katil, saya menatap siling. Di luar tingkap, kelihatan cahaya Kuala Lumpur. Aku benar-benar akan hidup di sini dengan selamat. Keesokan paginya, Aiman menyediakan sarapan. Bau yang lazat datang dari dapur. Pernah makan makanan Malaysia? Tanyanya. Saya menggeleng. Tak pernah. Dulu kat New York pernah terfikir nak cuba, tapi tak ada peluang. Di atas meja, terhidang nasi lemak dengan sambal, telur dan ikan bilis. Saya mencubanya dengan berhati-hati. Sambalnya pedas manis, nasinya wangi. Sedap, sedapnya. Sedap sangat, saya memuji. Aiman kelihatan puas hati. Selepas makan, kami berjalan-jalan di sekitar kawasan perumahan. Cuaca November di Kuala Lumpur agak panas, tetapi angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Jalanannya bersih dan orang-orangnya ramah.
Apabila masuk ke sebuah kafe, barista menyapa dengan senyuman, "Selamat pagi." Kami juga singgah di sebuah kedai serbaneka. Pilihan barangannya sangat banyak. Nasi lemak bungkus, mi segera, pelbagai minuman. Apabila saya keluar dari kedai selepas membeli sesuatu, saya sedar saya tertinggal dompet di kaunter. Saya bergegas kembali. Dompet saya masih ada di situ. Pekerja kedai menyerahkannya dengan senyuman. "Cik tertinggal, jadi kami simpankan. Sila periksa." Saya terkejut. "Wang tunai di dalam dompet masih ada. Tak ada orang ambil ke?" tanya saya dengan hairan. Pekerja itu menjawab seolah-olah ia perkara biasa. "Mestilah, cik. Tak baik ambil barang orang. Kat Malaysia ni, jarang berlaku macam tu." Inilah Malaysia. Saya mula faham. Negara yang jujur, orang yang boleh dipercayai. Selama beberapa hari, kami melawat pelbagai tempat di Kuala Lumpur, Bukit Bintang, KLCC, Pasar Seni. Kemana sahaja kami pergi, suasananya meriah. Orang ramai kelihatan sibuk, tetapi tidak sombong. Malah, mereka cuba membantu saya, seorang warga asing. Pernah sekali saya bertanya arah di stesen LRT. Seorang makcik sanggup membawa saya hingga ke destinasi. "Tak apa, makcik pun nak ke arah sana. Jom ikut makcik." Tetapi kemudian saya dapat tahu, arahnya bertentangan sama sekali. Makcik itu menghantar saya, kemudian berpatah balik. "Aiman, kenapa orang Malaysia baik sangat? Saya kan orang asing," tanya saya dengan terharu. Aiman menerangkan, di Malaysia, budaya kemasyarakatan masih kuat. Tolong-menolong tu dah jadi sebahagian daripada hidup kami. Terutamanya orang yang lebih tua. Mereka anggap orang muda macam anak sendiri. Suatu malam, saya pergi ke kedai serbaneka seorang diri. Sesuatu yang tidak pernah saya lakukan di New York. Keluar seorang diri pada jam 12 tengah malam. Tetapi Malaysia selamat. Jalanan masih ada orang, ada CCTV dan terang benderang. Apabila keluar dari kedai selepas membeli barang, saya sedar saya tertinggal telefon di kaunter. Saya bergegas kembali. Telefon saya masih ada di situ. Pekerja kedai menyerahkannya dengan senyuman. "Cik tertinggal tadi, kami simpankan." Malam itu, saya berkata kepada Aiman, sambil duduk di sofa ruang tamu dan memandang keluar tingkap, "Aiman, bolehkah saya hidup dengan tenang macam orang Malaysia sekarang? Tak perlu bersembunyi lagi?" Aiman memeluk saya dengan erat dan berkata, "Nina, awak sekarang dah sah jadi orang Malaysia. Awak isteri saya." Setahun telah berlalu di Malaysia. Terasa begitu cepat. Saya dan Aiman membuka sebuah studio perkahwinan kecil berhampiran pusat bandar. Walaupun ruangannya kecil, ia adalah permulaan impian kami. Kemahiran fotografi Aiman dan pengalaman saya sebagai model menjadi gabungan yang hebat. Pada mulanya, saya risau. Adakah pelanggan akan datang? Adakah orang Malaysia akan memilih studio yang dikendalikan oleh orang asing? Tetapi kerisauan itu tidak berasas. Reputasi kami tersebar dari mulut ke mulut dan tempahan mula membanjiri. Gambar yang Aiman ambil memang lain. Puji para pengantin perempuan. Cinta yang sebenar terpancar dari gambar. Tak sama macam studio lain. Aiman, seperti biasa, tidak hanya merakam penampilan luaran, tetapi juga hati pasangan itu. Dia tidak memaksa pose yang kaku, sebaliknya menangkap detik-detik semula jadi. Saya pula membimbing pose pengantin perempuan. Pengalaman sebagai model di New York sangat berguna. Cuba berdiri macam ni. Pandang pengantin lelaki dengan semula jadi. Dengan pandangan penuh kasih sayang, para pengantin gembira melihat diri mereka kelihatan lebih cantik dengan nasihat saya. Reputasi kami tersebar dan tempahan penuh sehingga setahun ke depan, setiap hari telefon berdering untuk pertanyaan dan pada hujung minggu kami mengambil gambar sehingga 3 pasangan sehari. Walaupun sibuk, saya bahagia. Jauh berbeza dengan kehidupan bersembunyi di New York. Di sini, saya dapat bekerja dengan bangga. Aiman adalah suami yang hebat. Walaupun sibuk dengan kerja, dia tetap membantu membuat kerja rumah dan sentiasa menghormati pendapat saya. "Nina, hari ni nak makan apa? Abang masak." Setiap hari dia akan bertanya dan kami akan memasak bersama. Dia juga mengajar saya masakan Malaysia. Saya mula belajar bahasa Malaysia. Pada mulanya sangat susah,
Tata bahasa, sebutan, semuanya berbeza. Tetapi Aiman mengajar saya setiap hari. Hari ni kita belajar ayat ni ya. Selamat pagi, terima kasih, saya cinta padamu. Perlahan-lahan, saya semakin mahir. Saya juga mendapat kawan-kawan Malaysia. Pemilik kafe berdekatan studio, jiran sebelah rumah, seorang mereka di bangunan yang sama. Semuanya baik dengan saya. Nina, pernah masak rendang? Nanti akak ajar resepi, kata jiran saya, menjemput saya ke rumahnya untuk belajar memasak. Hari raya pertama saya menjelang tiba. Aiman membawa saya pulang ke kampungnya di Selangor. Saya gementar. Adakah mereka akan menerima menantu orang asing? Bagaimana jika mereka kecewa? Tetapi kerisauan itu tidak berasas. Mak, Ayah, Assalamualaikum. Saya memberi salam dalam bahasa Malaysia yang pelat. Salam yang saya latih selama berbulan-bulan. Ibu mentua saya memeluk saya dengan erat. Ya Allah, menantu mak pandai cakap Melayu. Cantik pula tu. Bertua anak mak si Aiman ni, ibu mentua saya memakaikan saya baju kurung. Baju kurung merah jambu dengan selendang biru. Agak ketat pada mulanya, tetapi apabila melihat cermin, saya kelihatan sangat cantik. Nina, cantiknya pakai baju kurung, macam orang Melayu betul menantu ayah ni, puji bapa mentua saya pula. Saya juga belajar membuat kuih raya. Ibu mentua mengajar satu persatu dengan sabar. Macam ni, bulatkan inti, lepas tu balut dengan doh, tekan sikit bagi kemas. Walaupun kekok, saya seronok. Terasa aneh dapat membuat kuih dengan tangan sendiri. Rajinnya menantu mak ni. Pertama kali buat dah pandai. Puji ibu mentua saya berkali-kali. Saya terharu dengan kebaikannya. Saya dapat rasa dia melayan saya seperti anak sendiri, menerima menantu dari negara asing dengan begitu mesra. Pada malamnya, seluruh keluarga berkumpul untuk makan. Saya bertemu dengan abang dan kakak ipar Aiman. Semuanya menyambut saya dengan baik. Macam mana hidup kat Malaysia? Okey, kalau ada apa-apa yang tak cukup, bagi tahu je. Seronok sangat. Malaysia ni tempat idaman saya. Selamat, orangnya baik-baik, kata saya dengan ikhlas. Keluarga itu tersenyum gembira. Bertuah sungguh saya dapat bertemu keluarga yang begitu mesra. Saya membuat panggilan video kepada ibu bapa saya di Slovakia. Masih memakai baju kurung. Mak, Ayah, Nina sihat kat sini. Nina pakai baju tradisional, baju kurung. Saya menunjukkan diri saya yang berbaju kurung. Ibu bapa saya terkejut. Nina nampak gembira sangat, muka berseri-seri, kata ibu. Anak lelaki dari Malaysia tu dah selamatkan hidup anak kita. Terima kasih banyak-banyak, kata ayah sambil menahan sebab. Semua ni sebab Aiman. Kalau bukan sebab dia, mungkin saya dah diusir. Mungkin saya masih hidup bersembunyi di Amerika sebagai pendatang tanpa izin, kata saya sambil memandang Aiman di sebelah. Aiman turut memberi salam. Makcik, pakcik, saya akan jaga Nina baik-baik. Saya akan pastikan dia bahagia. Ibu bapa saya berkata mereka pasti akan datang melawat Malaysia. Kami nak tengok sendiri negara menantu kami tu. Kalau dah hebat sangat, kami pun kena pergi. Saya gembira. Jika mereka melihat Malaysia, mereka pasti akan lebih tenang. Pada musim Krismas, kami pergi ke Bukit Bintang. Kawasan itu dihiasi dengan lampu Krismas yang gemerlapan dan dipenuhi orang ramai. Pokok Krismas gergasi didirikan dan lagu-lagu Krismas berkumandang. Aiman, saya rasa kat sini lagi cantik dari New York, kata saya. Aiman tersenyum bangga. Kan? Krismas kat Malaysia ni istimewa. Hari untuk pasangan bercinta. Kami berjalan berpegangan tangan. Saya bahagia. Di New York, hari Krismas pun saya terpaksa bersembunyi. Di sini, saya boleh berjalan dengan bangga. Sedang berjalan, kami bertemu dengan seorang pelancong asing. Dia kelihatan sesat sambil memegang kamera. Maaf, boleh tolong ambilkan gambar? Pintanya. Saya bersetuju dengan senang hati. Pertama kali ke Malaysia? Tanya saya. Dia menjawab dengan kagum. Ya, negara ni hebat sangat. Selamat, bersih. Orangnya baik-baik. Saya tersenyum. Betul tu. Malaysia memang negara yang baik. Saya pun tinggal di sini. Apabila mengucapkan kata-kata itu, saya sedar
Saya sudah benar-benar jatuh cinta dengan Malaysia, bukan datang kerana perlukan tempat tinggal, tetapi kerana saya ikhlas menyukai negara ini. Keselamatannya, keramahan orangnya, keindahan budayanya, semuanya saya suka. Dalam perjalanan pulang, sambil berjalan di sepanjang taman KLCC, saya berkata kepada Aiman, "Aiman, saya bersyukur sangat datang ke Malaysia. Saya bersyukur dapat jumpa awak di sini. Mungkin hari-hari suka di Amerika dulu adalah untuk saat ini." Aiman menggenggam tangan saya lebih erat. "Abang pun bahagia dapat jumpa Nina. Kita akan hidup bahagia selamanya. Nanti kita ada anak, bina keluarga kita sendiri. Kami berpelukan erat. Lampu dari menara berkembar berkelip-kelip indah." Mimpi ngeri di New York sudah menjadi kenangan. Kadang-kadang, saya masih bermimpi dikejar imigresen, tetapi apabila saya bangun, Aiman ada di sebelah. Saya terus berasa tenang. Aku sudah selamat. Kini, saya dan Aiman merancang untuk membesarkan studio kami, pindah ke tempat yang lebih luas untuk memberikan kenangan indah kepada lebih ramai pasangan. Saya sedang mengejar impian saya di Malaysia. Kadang-kadang saya teringat hari-hari di New York, ketika hidup bersembunyi sebagai pendatang tanpa izin. Setiap pagi bangun dan berbisik pada diri sendiri, aku mesti harungi hari ini dengan selamat. Tetapi kerana masa itu, kebahagiaan hari ini terasa lebih manis. Saya kini adalah isteri orang Malaysia. Dilahirkan di Slovakia, tetapi menemui kehidupan sebenar di Malaysia. Kehidupan bahagia yang saya bina bersama Aiman ini, saya kongsikan juga dengan pasangan-pasangan yang kami temui di studio. Cinta merentasi sempadan. Keikhlasan akan sampai ke hati. Malaysia adalah tanah air kedua saya. Atau mungkin tanah air sebenar saya. Negara yang menerima saya seadanya. Negara yang melindungi saya. Malaysia telah menyelamatkan keluarga saya. Malaysia telah mengubah hidup saya. Saya akan terus hidup bahagia di sini bersama Aiman. Suatu hari nanti, saya mahu mempunyai anak. Saya akan ceritakan kisah ibunya kepada anak itu. Bagaimana Malaysia menyelamatkan keluarga kami dan betapa baiknya orang Malaysia. Saat ini terasa seperti mimpi, tetapi ia adalah realiti. Realiti di mana saya hidup bahagia di Malaysia. Setiap pagi saya bangun, saya bersyukur atas kehidupan yang aman ini. Aiman hari ini juga sedang mengambil gambar pasangan dengan kameranya. Saya di sebelahnya, membantu sambil tersenyum. Rapat sikit, pandang antara satu sama lain. Suara kami bergema di studio. Pada waktu malam, kami menyediakan makan malam bersama, memasak rendang dan nasi. Kini, masakan Malaysia saya sudah semakin hebat. Sayang, rendang ni sedaplah. Lagi sedap dari orang Melayu masak agaknya, puji Aiman sambil ketawa. Pada waktu malam, kami duduk di sofa menonton drama, belajar bahasa Malaysia dan budaya melalui drama tempatan. Apabila memegang tangan Aiman, saya rasa seperti orang yang paling bahagia di dunia. Kadang-kadang Aiman bertanya, "Menyesal tak?" Saya menggelengkan kepala, "Langsung tak. Saya rasa ini takdir saya. Semua kesusahan di Amerika ada hikmahnya. Ia adalah perjalanan untuk saya bertemu dengan abang. Kehidupan saya di Malaysia sempurna, selamat, aman dan bahagia. Nina yang hidup bersembunyi sebagai pendatang tanpa izin sudah tiada lagi. Kini saya adalah isteri orang Malaysia yang bangga, isteri yang bahagia, usahawan yang berjaya. Aiman dan Malaysia, terima kasih kerana menyelamatkan hidup saya. Terima kasih kerana memberi saya permulaan yang baru. Budi ini akan saya kenang seumur hidup. Dan suatu hari nanti, saya juga ingin menjadi insan yang dapat membantu orang lain, seperti orang Malaysia. Hari ini, saya hidup bahagia di Malaysia. Esok, lusa dan selamanya saya akan tinggal di sini kerana ini adalah rumah saya. Malaysia adalah negara saya.